sekelompok manusia yang dia banyak membaca tapi dia kurang bertindak, dengan orang yang banyak bertindak tapi kurang membaca. Yes. Tapi kalau hang sekadar baca buku terperangkap dekat dalam helaian-helaian kertas ni, hang tak boleh nak ubah apa-apa. Aku nak quote daripada satu buku yang untuk aku secara peribadi, buku ni sangat sesuai dengan tajuk kita, iaitu hati-hati dengan netizen Malaysia. Terpaling baca kan? Ya, terpaling baca kan. Terpaling baca kan. Okey. Boleh tengok dekat dalam buku Pengikut yang Merosakkan dalam muka surat 42. Sebab sekarang ni kita kena imbangi antara principle oriented ataupun issue oriented. Yes. Jadi disebutkan oleh penulis dekat sini, dia kata isu itu datang dan pergi, yang panas dan hangat seketika cuma, lalu sejuklah ia dimakan hari. Sungguh malang mereka yang gemar menari bersama isu, diulas tanpa ilmu, lalu hilang pertimbangan dosa pahala tanpa disedari. Dia sebut macam tu. Maksudnya, jangan ada tendensi untuk ikut sangat-sangat vibe ke. Sebab apa? Sebab kita tak tahu vibe tu dia bawa kepada benda betul ataupun benda salah. Unless memang kita kena buat due diligence, kena kaji dulu. Dan at least tanyalah kepada orang yang pakar dekat dalam bidang tu. Setidak-tidaknya. Yang tu kalau kita nak sentuh berkenaan dengan principle oriented versus issue oriented. Untuk bila aku dah cakap pasal keyboard warrior tadi ni. Ini satu benda yang kita kena bincang juga. Ada satu masalah yang aku rasa perlu untuk kita bawa ke sini bila kita claim diri kita sebagai terpaling baca. Yes. Iaitu masalah dengan sekelompok manusia yang dia banyak membaca tapi dia kurang bertindak, dengan orang yang banyak bertindak tapi kurang membaca. Yes. Ini ada satu pertembungan golongan yang boleh kita bincang kat sini ni. Dua ekstrim lah. Kenapa orang cakap ada ekstrim? Dua ekstrim lah sebab satu, bagi aku lah, kedua-dua side ni, siapa-siapa yang familiar dengan apa kita sebut sebagai bell shape curve, siapa-siapa yang belajar MAT kan, contohlah kan, millennials kat sini, kita akan tahu dalam bell shape curve tu dia ada dua ekstrim. Jadi satu aku sebut depa dua-dua ni, dua ekstrim. Satu, dia kira nak baca buku je. Segala benda tu dia ingat dia baca buku tu cukup dan dia delusional. Tapi lagi satu pula, dia memang tak mau baca buku langsung sebab dia rasa macam dia apa benda yang dia buat on the ground tu dah cukup. Bagi aku dua-dua ni tak boleh nak duduk macam ni. Tak boleh kekal. Dia kena combine. Maksudnya hang baca pun hang baca. Hang turun on the ground pun hang kena turun juga. Ideally macam tu lah. Untuk the problem is sekarang ni bila hang tak dengan masalah ni, the point is kenapa? Sebab what's the problem untuk orang yang dia memang nak baca saja dan dia tak mau turun on the ground? Hang akan jadi kosong lah. Dah lah hang delusional.